Sabtu Ahad hari ni, inilah menu je. Jadi kalau korang datang minggu depan, mungkin menu dah berubah. Tapi promotion dia still ada lah. Tengok pada kedai. Okay. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam Wawak Studios. Hari ni jalan kaki. Bukan sebab nak exercise ke apa. Sambil lah. Tapi itulah, bila dah makan kan hilang balik exercise tak? Jadi aku dekat area Sungai Bong. Tempatnya dekat je dengan tempat rumah mertua. Kalau korang nak tahu kedai apa yang aku makan, jangan lupa tonton sampai habis. Sebelum tu macam biasalah. Bengah ni. Sebab tadi lagi ada anjing tadi. Sebelum tu jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Semoga urusan korang semua dipermudahkan. Tanpa membuangkan masa. Kan aku takut anjing kejar lagi kan. Aku dah berlari dengan kamera ni. Mari kita. Okay. Ni lah kedai dia. Fake Burger. Nak tahu senang je. Ngam-ngam dia berhadapan dengan JPJ Muar. Boleh waste Fake Burger ataupun waste JPJ Muar. Kedai dia betul-betul ngadap. Okay. Jom kita tengok apa yang ada. Mari. Okay, dekat Fake Burger ni, ikutkan menu dia macam-macam lah. Nanti kalau korang datang korang boleh tengok lah. Makanan western, goreng-goreng, burger. Tapi yang untuk aku highlightkan hari ni, dia ada buat weekend promotion. Weekend promotion ni hanya termaktub hari Sabtu dan Ahad. Tiap-tiap minggu menu berubah. Untuk menu minggu ni, set dia nasi goreng burger ayam bakar, nasi burger ayam bakar, fries, teh ais atau limau ais. Harga 17.90 sen. Jadi Sabtu Ahad hari ni ada kat dalam kau? Sekejap Sabtu Ahad hari ni, inilah menu je. Jadi kalau korang datang minggu depan, mungkin menu dah berubah. Tapi promotion dia still ada lah. Tengok pada kedai. Okay. Okay geng, yang macam korang tengok set RM17.90 tu dapat satu air dengan nasi goreng apa tadi, chicken tu, nasi goreng ada, fries ada. Kalau korang jenis tak nak sos campur, boleh minta asing, nanti dia akan kasih sos asing lah dekat pinggan dia. Jadi tanpa membuang masa, jomlah kita makan. Ni tak tepi dulu. Untuk air ni, teh ais limau pun boleh juga kalau nak request. Tapi macam aku, teh ais limau ni kosong lah. Layan tak? Limau dia 2 biji. Barulah berasa. Dia rasa fries dulu lah. Saya ada pudina lagi. Kalau pudina ni tak kotor, kau boleh letak lah dekat kau punya air kan. Bismillah.
Untuk fries dia macam fries yang standard. Cuma aku suka fries dia ni dia tak terlampau banyak garam ataupun dia tak letak sangat lah. Jadi kalau kadang fries tu dia lebih dengan garam, rasa dia akan potong sikit lah sebab dia terlalu masin kan. Rasa nasi dulu berbaloi lah, 17.9. Dapat nasi goreng, dapat burger ayam grill, dapat fries, dapat air. Okey tak? Okey lah. Nasi dia nasi goreng yang macam standard lah. Aku makan nasi goreng ni, dia mengimbau lah, rasa macam makan waktu-waktu balik sekolah dulu. Portion dia agak banyak. Nasi goreng dia macam nasi goreng yang dulu-dulu kita makan tu. Orang kata nostalgia punya lah. Sebab nasi goreng dia tak ada rencah yang banyak lah. Rasa nasi goreng standard. Mungkin watak utama dia ada dekat burger. Tengok burger ni. Sebab saiz yang kau akan dapat jangan risau. Memang sekeping macam ni besar. Nak macam mana lagi? Sekeping besar, chicken grill, macam saiz chicken chop. Itu biasalah. Semua suara tu kan suara YouTuber cilik. YouTuber cilik tak ada macam ni. Mungkin kawan-kawan dia. Kita try Bismillah. Kat sini chicken grill dia memang sedap lah. Kalau korang yang pernah makan dekat Fake Burger ni, chicken grill dia memang sedap. Dia ada juga buat homemade patty. Tapi mula-mula kan nak try yang tu. Tapi bila sampai dia kata dia ada buat promosi untuk weekend. Jadi kita try lah sebab weekend untuk minggu ni menu lain, minggu depan menu lain. Jadi macam-macam ni lah. Bila kau dapat patties yang macam ni, kau boleh juga gunakan untuk jadikan rencah makan dengan nasi goreng. Kalau korang yang mana kenal lah kan, aku kalau makan burger memang makan satu-satu. Awal-awal tu gigit sekali lah. Lepas pada tu memang akan makan roti dulu, isi dulu, baru roti balik. Sekejap ni kita gaul. Ngam tau, dia punya chicken grill ni makan dengan nasi goreng dia pun dia boleh masuk ke lah. Kentang ni sebagai tambahan. Jadi kalau korang tanya, untuk aku set ni berbaloi lah, 17.9. Memang kenyang lah. Sebab kau pun kau dapat burger, kau dapat nasi goreng lagi, dapat fries lagi, dapat air lagi. Untuk muai lah. Kalau jenis malam-malam nak kongsi pun rasanya cukup lah. Sebab portion dia boleh tahan banyak lah. Sebab nasi goreng macam ni dah berapa kali swap pun masih ada lagi. Chicken grill dia ni sedap. Mungkin kalau jenis macam aku, kalau lapar lagi, aku akan minta tambah chicken grill sajalah. Nak request ke apa boleh je. Sebab token ni memang tak ada masalah. Dia layan je apa yang kau nak. Janji bayar. Jadi kalau ada rezeki aku akan kongsi menu-menu yang lain. So far untuk video kali ni aku akan fokus untuk
menu yang dia offer untuk minggu-minggu lah, macam yang korang tengok. Jadi aku nak sambung habiskan. Terima kasih pada korang yang sudi tengok sampai habis. Mana yang subscribe, like, komen, share tu, terima kasih banyak-banyak. Aku hargai sokongan korang. Doakan aku biar dapat lebih bersemangat untuk orang kata pergi review lagi dengan bajet yang ada. Selain tu kita boleh kongsi-kongsi rezeki. Kita tutup video kali ni dengan, tak boleh, dia 2 kali lah kali ni sebab dia sedap. First kali dengan gigitan grill ni. Terasa dia punya grill tu. Dan sopan terakhir, nasi goreng chicken grill. Mantap. Bismillah.